Selamat datang ke video tutorial untuk siri DJI Matrice 4 di mana kami akan menunjukkan kepada anda cara menyambungkan pesawat dengan alat kawalan jauh. Hidupkan alat kawalan jauh dan pesawat. Cara pertama, menggunakan aplikasi. Lancarkan DJI Pilot 2. Pada halaman utama DJI Pilot 2, tekan linking. Cara kedua, menekan beberapa butang secara serentak. Tekan butang C1, C2 dan rekod pada masa yang sama. Alat kawalan jauh membuat nada bip dan penunjuk status alat kawalan jauh berkelip biru menunjukkan bahawa ia sedia untuk disambungkan. Tekan dan tahan butang kuasa pada pesawat selama sekurang-kurangnya 5 saat dan lepaskannya selepas mendengar bunyi yang dikeluarkan. LED paras bateri berkelip mengikut urutan untuk memberitahu bahawa pesawat sedia untuk disambungkan. Apabila alat kawalan jauh berhenti berbunyi beep dan penunjuk status berwarna hijau tanpa berkelip, LED paras bateri pesawat berhenti menunjukkan ikon bergerak dan memaparkan paras bateri secara normal. Apabila halaman utama DJI Pilot 2 menunjukkan ikon dan nama pesawat, ini bermakna sambungan itu berjaya.